Jika ada orang menyakiti kita, apa yang perlu kita buat? Tengok keadaan lah. Lagu mana cara menyakiti? Kalau menyakiti hati dengan mulut, tak payahlah kita bersusah payah. Kita buat benda yang elok dia, tak ikhlas. Apa mungkin layan dia? Teruskanlah buat benda yang baik. Dia tu maafkan dia. Tak jadi apa pun, bukan menaik jerawat muka kita. Nah, teruskan. Kalau kita nak layan ke dia tu lah. Lepas tu setengah-setengah orang dia duduk layan. Nah, duduk layan dalam Facebook. Orang tu ada orang komen tak elok itu dilawan. Berpanjang-panjang apa kawah lah. Bongok sungguh. Tak payahlah. Dan kalau ada butang situ, ban and delete. Delete je lah. Tak sah. Tak jadi rugi apa pun. Bukan dia ambil anak kita baru kita lawan, kecoh dia dan sebagainya. Takat dia kata tak bagus, tak ikhlas, tak best, tak tu. Tak sah. Jangan. Itu mihnah. Tribulasi perjuangan nak jadi orang baik. Jangan layan sangatlah cakap orang. Kadang-kadang mulut yang kata tu kawan kita juga. Kita pun tak sama marah sangat. Nanti kita mati dia doakan juga. Kalau tak panjang pendek, betul tak? Jangan layan sangat mulut orang ni.